Assalamualaikum, selamat malam guys. Jangan skip dulu. Weh, tunggu. Kau tengok video aku je nak skip kan. Dekat tangan aku ni Anta PG7 2E Last. Ini kasut maximum cushion lah. Maximum cushion. Okay, sebelum aku pergi lebih jauh pasal kasut ni kan, yang mana belum follow aku, tolong follow, come on support lah sikit. Kau orang ni, aku bukan paksa beli pun. Aku racun sikit-sikit je. Alay. InsyaAllah lepas ni aku akan buat banyak sharing pasal kasut. Banyak sharing pasal running lah. Sebagai motivasi untuk kita sama-sama semangat dalam sukan yang sihat ni, insyaAllah. Sebab apa tahu? Aku ni sejenis yang tak nak rugi seorang. Kalau aku beli kasut, kalau aku rasa kasut tu bagus, insyaAllah aku akan share dengan korang. Aku akan bagi review yang terpaling jujur, insyaAllah. Okay, aku tak nak membebel panjang. Nanti korang skip video aku. Jom kita tengok barang baik ni. Anta PG7. First kali korang kena ingat kasut ini adalah maximum cushion. Yang memberi keselesaan maksimum semasa kita berlari. Dan dia bukan untuk speed lah. Kena ingat. Kalau ikut teori, kasut ni berat antara 260 hingga ke 280 lah. Untuk saiz 42. Ini saiz 42. 7.5 UK. Okay, kita tengok dia punya drop. Daripada belakang ke depan, aku tengok dekat website lah. Dia punya drop lebih kurang 8mm. Yang mana aku rasa kan, dia akan memberi keselesaan yang sempurna lah untuk runner semasa berlari. Keseimbangan, keselesaan. Dia akan tolak kaki kita ke depan. Senang, dengan senang je. So, dekat midsole saja aku dah boleh simpulkan kasut ini, cushion, maximum cushion. Masa berlari, kita akan rasa lembut dia dan menolak ke depan. So, cukup tak cukup untuk pakai daily? Aku rasa sangat-sangat cukup lah. Untuk buat daily lah. Ingat, bukan buat speed, daily. Dan dia punya mesh. Mesh tengok. Banyak lubang tau. Dan dia tak tebal sangat lah. Dia tak tebal sangat. Dia punya tang lembut. Lembut. Takkan menyakitkan kaki, insyaAllah. Lagi apa lagi aku suka ni. Dekat belakang ni, dia ada plastik keras tau. Dekat sini keras. Dekat sini lembut. Ini yang tahan kaki, tak bagi sakit, tak bagi melecet. Bawah ni, dia tahan tumit kita, tak bagi terkeluar. Dia akan lock dekat sini tau. Tumit kita akan lock dekat sini. Ni penting ni. Nampak macam simple kan? Tapi aku rasa engineer dia dah fikir lah benda tu. Dan dia bukanlah lembut sangat, tengok. Stiff tau. Stiff. Lagi, apa lagi? Aku suka dia punya colour yang simple tau. Tak macam kasut lain. Kebanyakan kasut aku beli sebelum ni colour warna-warni. Tapi yang ni aku beli yang simple. Kalau pakai berjalan pun boleh. InsyaAllah. Cantik colour dia, simple. Lepas tu apa lagi? Kau tengok tapak dia ni kan? Dekat sebelah sini dia ada corak macam segitiga sikit. Dekat sini dia straight sikit. Dia panggil apa? Ni tapak dia multi directional traction. Yang ni bukan saja-saja dia reka tau. Ini untuk cekaman yang maksimum. Untuk jalan kering ke, jalan basah ke, rasa yang ni sangat-sangat grip lah. Kau boleh pakai dekat mana-mana pun kau boleh pakai. Apa-apa nanti aku try dulu, nanti aku review. Kalau hujan dengan panas aku akan review nantilah. So aku rasa setakat ni okey lah kot. Banyak lagi aku suka pasal kasut ni. Tapi aku tak nak video ni jadi panjang sangat. Apa-apa kau nak tahu pasal kasut ni, kau tanya je. Yang penting kau yang mana beginner yang mencari kasut yang selesa untuk pakai daily, untuk mileage yang tinggi, aku rasa korang takkan rugi untuk beli kasut ni. Sebab harga dia sangat-sangat mampu bilik. Aku beli 200 lebih je. Aku dapat 200 lebih je. Daripada brand yang lain yang famous tu, kau beli sampai 700, 800. Aku rasa membazir. Okay. Sekali lagi aku cakap, yang mana beginner, yang mana runner veteran ke, yang mencari kasut yang selesa untuk cushion. Dalam ni macam ada gel aku tahu. Sangat-sangat lembut. Kau belilah kasut ni, kau takkan menyesal, insyaAllah. Apa-apa pun bagi aku try dulu. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal kasut ni, silakan DM ke, komen ke, insyaAllah aku akan bagi tahu review yang sejujurnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.